Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bersama saya Ustaz Wan Badrul Hisham bin Wan Ma'ali akan membincangkan tajuk solat jenazah di bawah mata pelajaran pendidikan Islam bidang ibadah. Seterusnya, anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, objektif yang ingin kita capai melalui perbincangan kita pada pagi ini ialah murid dapat menyatakan pengertian dan hukum solat jenazah. Yang kedua, murid dapat mengetahui tata cara solat jenazah dan kedudukan jenazah. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, apabila berlakunya kematian, orang yang hidup perlu melaksanakan beberapa perkara. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafankan jenazah. Yang ketiga, menyembahyangkan jenazah. Dan yang keempat, mengebumikan jenazah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan solat jenazah. Anak-anak pelajar sekalian, tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan solat jenazah? Ya, solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup terhadap orang Islam yang telah meninggal dunia. Tujuan pelaksanaan solat jenazah adalah untuk memberi penghormatan dan seterusnya mendoakan kerahmatan dan keampunan kepada si mati. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, apakah hukum melaksanakan solat jenazah? Ya, fardu kifayah. Dengan maksud tuntutan kewajipan melaksanakan solat jenazah ini difardukan ke atas sebahagian umat Islam dalam sesuatu masyarakat. Sekiranya sebahagian umat Islam dalam masyarakat tersebut telah melaksanakan solat jenazah, maka tuntutan ke atas sebahagian baki yang lain tidak lagi menjadi kewajipan. Adapun sekiranya satu kampung umat Islam di dalam satu masyarakat tidak melaksanakan, maka kesemua umat Islam dalam masyarakat tersebut dikira berdosa. Seterusnya, anak-anak pelajar sekalian, mari sama-sama kita mempelajari lafaz niat solat jenazah, di mana dibahagikan kepada 4 kategori. Kategori yang pertama ialah jenazah itu lelaki. Yang kedua, jenazah itu perempuan. Yang ketiga, jenazah itu kanak-kanak lelaki. Dan yang keempat, jenazah itu kanak-kanak perempuan. Anak-anak pelajar sekalian, lafaz niat bagi jenazah lelaki, usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang atas jenazah lelaki ini 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Bagi mayat perempuan, usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang atas jenazah perempuan ini 4 takbir fardu kifayah kerana Allah. Sekiranya jenazah itu kanak-kanak lelaki, usalli ala hadzal mayyit tifli arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Sekiranya kanak-kanak itu perempuan, jenazah kanak-kanak perempuan, lafaz niatnya usalli ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Seterusnya, sekarang kita berpindah kepada tata cara melaksanakan solat jenazah. Yang pertama, solat jenazah dilaksanakan secara berdiri bagi yang mampu menunaikannya. Kemudian, mengangkat takbir pertama berserta dengan niat di dalam hati. Sekiranya jenazah itu lelaki, sahaja aku sembahyang atas jenazah lelaki ini 4 takbir
mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Sekiranya kita sembahyang berjamaah. Allahu Akbar. Kita takbir yang pertama berserta dengan niat, kemudian kita membaca suratul Fatihah. Disunatkan kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna. Adapun doa iftitah tidak disunatkan kita membacanya di dalam sembahyang jenazah. Selesai sempurna membaca surah Al-Fatihah, seterusnya kita mengangkat takbir yang kedua. Seterusnya, perhatikan, selepas takbir yang kedua, kita akan membaca selawat ke atas Nabi SAW. Selawat yang sempurna sebagaimana yang kita baca di dalam tahiyat akhir, iaitu selawat Ibrahimiyah. Adapun selawat yang ringkas yang dikira memadai, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan seterusnya kita mengangkat takbir yang ketiga. Seterusnya, selepas takbir yang ketiga, kita akan berdoa kepada si mati. Sekiranya si mati itu lelaki, maka lafaz doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekiranya jenazah itu perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sekiranya anak-anak pelajar tidak mengingati doa yang panjang ini, boleh membaca doa yang pendek, iaitu bagi lelaki Allahumma ighfir lahu, bagi perempuan Allahumma ighfir lah, di mana doa selepas daripada takbir yang ketiga ini dikategorikan sebagai rukun yang perlu dilaksanakan. Seterusnya kita mengangkat untuk takbir yang keempat, Allahu Akbar. Seterusnya, di takbir yang keempat ini kita akan juga kita berdoa kepada si mati. Namun doa selepas daripada takbir yang keempat ini tidak menjadi rukun, namun diberi penekanan dan tumpuan agar kita membacanya demi mendoa kesejahteraan kepada si mati. Sekiranya mayat itu lelaki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sekiranya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha waghfir lana wa laha. Seterusnya memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka selesailah tata cara pelaksanaan solat jenazah. Anak-anak pelajar sekalian, cuba perhatikan dari segi kedudukan jenazah. Seterusnya, jenazah ini sama ada lelaki ataupun perempuan. Sekiranya jenazah itu adalah lelaki, maka kepalanya di sebelah kiri imam dan badannya di sebelah kanan imam. Manakala imam akan berdiri di bahagian kepala si mati bagi jenazah lelaki. Sekiranya jenazah itu perempuan atau unta, maka kepala jenazah di sebelah kanan imam dan badannya di sebelah kiri imam, maka imam akan berdiri di bahagian pinggang jenazah. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini kita telah membincangkan berkaitan dengan pengertian solat jenazah secara hukum, dan juga kita telah membicarakan tata cara pelaksanaan, dan kita juga telah mengetahui kedudukan jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini memberi manfaat kepada semua. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.